Ini bab kanz. Apakah hakikatnya? Dan bab zakat perhiasan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa ada seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-samanya ada seorang anak perempuannya. Di tangan anak perempuannya ada 2 lingkar emas yang tebal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu memberikan zakat gelang ni?" Qalat, katanya, "Tidak." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah kamu kalau Allah jadikan 2 gelang ni sebagai gelang daripada api pada hari kiamat nanti?" Perawi berkata, maka perempuan tadi pun mencabut 2 gelang tadi dan pun diberikannya kedua-dua gelang tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil dia berkata, "2 lingkar gelang saya ni untuk Allah dan Rasulnya." Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ummi Salamah, katanya, "Saya selalu memakai perhiasan daripada emas. Karenanya saya bertanya, wahai Rasulullah, adakah ia termasuk dalam kanz, dalam simpanan yang diharamkan, ataupun dalam harta milik kita yang diharamkan?" Nabi SAW menjawab, "Sesuatu yang sampai kepada peringkat perlu ditunaikan zakatnya, lalu ditunaikan zakat, maka ia bukan lagi kanz, bukan yang terlarang." Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Shaddad bin Al-Had, katanya, "Kami masuk menemui Aisyah, isteri Nabi SAW. Beliau menceritakan, pernah Rasulullah SAW masuk ke rumah saya. Dilihatnya pada tangan saya ada beberapa lingkaran perak. Terus beliau berkata, 'Apa ini, Aisyah?' Saya katakan, 'Saya buat semua ini untuk saya berhias kerana-Mu, wahai Rasulullah.' Rasulullah SAW bertanya, 'Adakah kamu tunaikan zakatnya?' Saya jawab, 'Tidak,' atau lain-lain perkataan yang lebih kurang begitu maksudnya. Nabi SAW bersabda, 'Cukuplah ini menjadi sebab kepada engkau mendapat api neraka.' Dengan sanad satu lagi, serupa dengan hadis cincin tadi juga, cuma ada tambahan. Orang kata kepada Sufyan, 'Bagaimana kau akan tunaikan zakatnya? Yang ni pakai kecil lagu tu tak cukup nisabnya kalau nak kira.' Sufyan menjawab, 'Kamu campurkannya dengan yang lain-lain, kira bersama dengan hak lain-lain.' Babul kanz ma huwa? Apa itu kanz? Hak dalam Quran sebut, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah." Hak sebut dalam Quran tu kan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya tu. "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Kamu berilah berita gembira, mereka akan mendapat azab yang pedih. Itulah kanz itu. Apakah yang dimaksudkan dengan kanz? Tak boleh kita kena keluarkan itu. Gapo dia kanz? Dan bab zakat perhiasan pula. Ceritanya, ada seorang perempuan bawa anak dia sekali pergi jumpa dengan Nabi SAW. Anak dia tu pun perempuan juga. Di tangan anak dia tu ada 2 lingkar gelang emas. Nabi SAW pun kata, "Kamu bagi ke zakat gelang?" Perempuan tu kata, "Tidak." Nabi SAW kata, "Sukakah kalau Allah SWT jadikan gelang ni jadi gelang api neraka di hari kiamat nanti?" Oh, tak sisa lah, pecah lalu bui. Hadis Aisyah, Nabi SAW tanya dia, "Mu bagi zakat dia ke?" Aisyah kata, "Tak." "Cukup lah, boleh neraka kamu. Dengan hak ni pada dah, boleh neraka." Dan hadis yang seterusnya, di sini dia menyatakan, cincin emas ni kena bui zakat juga. Apa? Tak ada nisab dia ke? Kan nisab zakat kan 20 dinar ataupun 20 mithqal. Takkanlah mana cincin tu ataupun gelar tu sampai 20 mithqal. Takkanlah berat gitu mah. Apa yang kena zakat? Hadis yang seterusnya ni, dia sebut, orang kata kepada Sufyan, nak beri zakat lagu mana benda sekarang ni tak cukup nisab. Dia kata kira dengan hak lain lah, campur dengan hak lain. Ni hak lain tu bila cukup kira, hak ni pun ambil kira juga. Tidak kata tak kira. Gitulah berkenaan dengan zakat perhiasan ini. Seperti biasa, kadang pada dulu lagi Imam Abu Dawud ni dia buat mari hadis dan bab dia ni, dia nak ayat khilaf, hujah masing-masing. Khilaf di antara ulama dan hujah masing-masing. Bagi orang yang kata perhiasan ni pun dikenakan zakat juga. Emas perak lah, perhiasan lain tu tak kira. Gelang kau tali tekak orang lain tu tak kira. Hak tu, hak kira ni emas perak. Kalau emas perak kena zakat. Ada yang kata lagu tu. Mana pegangan dia? Inilah hadis-hadis ni. Hak kata tidak kena zakat. Iaitu hadis Ummu Salamah, hak nombor 2. Hadis nombor 2 tu dalam bab ni kita baca. Tetapi itu pun tidak terang.
Tidak cerai. Saya pakai cincin emas ataupun perhiasan emas, saya pun kata termasuk dalam kan kau ni. Dia kata hak mana cukup nisab zakat dia, lepas tu bui zakat tak kena. Dari satu segi kita nampak hak ni tidak boleh menjadi dalil kepada orang yang kata tak kena, bahkan dalil kepada orang yang kata kena juga ni. Sebab kira juga ni. Kalau sampai nisab, mana apa yang sebut ni tak termasuk, dia kata lagu tu lah, kalau tak kira kan. Ni dia kata hak mana cukup nisab zakat dia asalkan keluar zakat. Maknanya yang kita fahamnya iaitu perhiasan pun kena jugalah, kena juga. Maka Imam Abu Daud mengisyaratkan pendapat dia kena zakat perhiasan pun kena juga. Emas perak dah. Kalau hak emas perak perhiasan juga, cincin kau, gelar kau ataupun tali tekak kau, kita kata simpan, memang buat sebagai harta lah, bukan buat pakai. Tu memanglah kena hak tu. Ni kalau memang dia pakai, kadang-kadang pakai, hak tu pun kena juga. Ada segolongan lagi ulama kata tidak kena. Berhubung dengan hak ni, khilaf ni kita boleh tengok sini. Adapun masalah zakat perhiasan, ini dalam syarah Bukhari ada menyebutkan masalah huli, ada khilaf di antara ulama. Abu Hanifah dan anak buah dia Thauri mengatakan wajib zakat, kena zakat perhiasan. Dan pendapat hak lagu ni ada diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ini juga pendapat Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Atha, Muhammad bin Sirin, Jabir bin Zaid, Mujahid, Zuhri, Tawus, Maimun bin Mihran, Dhahhak, Alqamah, Aswad, Umar bin Abdul Aziz, Dhar Al-Hamdani, Al-Auza'i, Ibnu Shubrumah, Hasan bin Hay, dan Ibnu Mudhir kata, Ibnu Hazam pun kata je lagu tu juga. Dan dia kata zakat itu wajib berdasarkan zahir kitab dan sunnah. Lepas tu pendapat yang kedua, Malik, Ahmad dan Ishaq dan Syafi'i dalam azhari qaulaihi, dalam pendapat yang azhar dia, qaul azhar dia, kata tidak wajib zakat kalau perhiasan. Tapi pendapat dia hak lagi ada kena. Dan hak kata lagu ni perhiasan tidak kena zakat ini ada diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Qasim bin Muhammad Sya'bi. Dan ini pendapat Syafi'i di Iraq, hak kata tak kena zakat. Bila dia pergi ke Mesir, dia tak saya kata tak kena zakat, dia tak saya kata. Dan dia kata ini hak antara masalah hak dia istikharah. Dia semaya istikharah nak pasti hak ni dia tak boleh pasti bila dia pergi Mesir. Artinya hak kata tak kena zakat itu qaul qadim, qaul jadid kena. Sebab di Mesir dia tak kata apa, tak saya kata tak kena zakat. Lepas tu pendapat Laith bin Sa'ad pula, ni imam orang Mesir, dia kata kalau perhiasan tu yang dipakai dan yang diberi pinjam pada orang, kadang-kadang anak beranak nak ke siapa-siapa nak beri pinjam, tak kena zakat. Tapi kalau disimpan saja itu kena zakat. Inilah Anas kata perlu beri zakat sekali je, setahun je, lepas pada tu tak kena dah. Tahun tu kita beri zakat, lepas pada tu tak kena. Ni dalam sebuah kitab lagi ambil daripada Amir Al-Yamani, kitab Subulus Salam. Dia kata dalam masalah dia ada 4 pendapat. Ni lebih jelas sikit, ni lebih ringkas. Dia kata ada 4 pendapat dalam masalah. Yang pertama wajib zakat, mengikut mazhab Zaidiyah dan salah satu daripada beberapa pendapat Syafi'i berdasarkan hadis-hadis yang zahir ini, wajib zakat. Ini salah satu pendapat Syafi'i, kena zakat. Kata wajib ni termasuklah Hanafi, Sufyan Thauri ke apa termasuk. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak wajib zakat perhiasan. Ini mazhab Malik, Ahmad dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, kerana ada asar daripada sahabat yang menunjukkan tidak wajib kalau perhiasan. Tetapi Amir Al-Yamani, pengarang kitab Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram tu, dia kata asar tu tak ada kesan, tak ada kuasa dah kalau nak berhadapan dengan hadis yang sahih ni, dah sahih dah hadis ni, kata dia. Mana dia menyokong balik hak kena zakat. Yang ketiga iaitu zakat perhiasan ini ialah bui pinjam. Bui pinjam itulah zakat dia nya. Bukan zakat tu kena nilai, kena keluar daripada dia tu dah. Bui pinjam. Jangan kita pakai seorang. Bui pinjam sekali-sekala pinjam ke, itulah zakat dia. Itu pendapat yang ketiga. Ini diriwayatkan oleh Daraqutni daripada Anas dan Asma binti Abi Bakar. Pendapat dia lagu tu. Yang keempat iaitu tidak wajib zakat kecuali sekali saja. Kalau kita ada perhiasan emas perak, orang perempuan lah. Sebab orang lelaki tak ada makna, sebab dia tak boleh pakai emas perak. Kalau ada dia nak harta lah tu. Kalau harta emas perak ni kira hotspot tadi lah. Kenalah waktu tu. Ni kalau perempuan. Yang keempatnya tidak wajib zakat kecuali sekali saja. Hak wajibnya sekali saja. Bila awak keluar sekali saja, lepas pada tu sepanjang hayat kita tak perlu dah. Ini Baihaqi meriwayatkan daripada Anas
Lepas tu pengarang dia tu kata hak paling kuatnya dalil ialah wajib, kena bagi juga zakat dia. Berdasarkan hadis yang sahih, kerana hadis tu kuat. Pengarang kitab kita ni dia orang Hanafi, dia kuat ni, alah kuat alik dia, tak apalah, itu hak dia, tak apalah hak tu. Orang Syafi'i hak kebanyakannya yang dipakai, yang diamalkan dak kalau perhiasan. Perhiasan ni orang tidak pakai sokmo, jangan-jangan pakai tak apa, pada dah tu jangan-jangan pakai, tu kira tak kena dah zakat. Tapi faedah hak kata kena zakat ni, faedahnya faedah kepada orang miskin, faedah boleh lah kepada orang miskin, bagi dia. Lepas tu tak cukup nisab, kena cukup lah jumlah semua sekali campur dengan mah perak lain. Bila cukup iaitu 20 mithqal, maka kena bagilah zakat. Gitu mengikut dia. Bagi orang yang kata tidak wajib, Imam Malik, Imam Ahmad apa kata tidak wajib keluarkan zakat tu, sebab dia kata ni memang betul kalau sahih pun ya, tapi ini cerita dulu ketika orang Islam susah, ketika di peringkat permulaan. Lepas pada tu dak, lepas pada tu ikut walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah thumma la yunfiqunha, kemudian tidak belanjakannya. Termasuk dalam tu. Kalau sudah keluar zakat, selesai. Ni tak termasuk ni tak termasuk ni perhiasan. Sebab apa? Kita tengok perhiasan keperluan kita. Keperluan kita macam kereta kita pakai tu kena zakat kau. Tak kena zakat. Itu keperluan kita. Kita tidak pakai sokmo ketika perlu nak bawa kereta. Begitu juga perhiasan ketika perlu. Itu dari segi kias lah. Dari segi kias. Lepas tu ramai juga sahabat-sahabat yang tidak keluarkan. Ni hadis-hadis ni iaitu dalam keadaan tertentu, dalam keadaan susah, dia peringkat permulaan, bukan kemudian. Itulah kata mereka tu, bagi orang yang kata tak kena zakat, itulah dia takwil lah. Itulah takwilan dia. Satu lagi takwilannya iaitu hak ni zakat ni dengan dipakai dengan makna lughawi, bukan dengan makna istilahi. Dalam keadaan orang susah, kita duduk berjangak, kita duduk beriah, sepatutnya kita kena fikir orang lain. Kesusahan orang tu boleh menyebabkan kita ni masuk neraka juga. Kok tu lah dia pergi, kok tu lah takwilan tu. Walau bagaimanapun dia kena pakai. Jangan tak pakai langsung. Kalau tak pakai langsung, kira simpanan emas perak lah. Kira simpanan emas perak. Di sini ada khilaf lah, ada khilaf. Jadi kita tak boleh kata apalah. Kalau kita nak pakai hak ni pun boleh juga. Nak pakai hak keluarkan zakat. Setahun sekali kira sebanyak mana hak dalam rumah kita tu, emas perak tu kira jumlah semua sekali cukup kan nisab. Tak pernah kau kurang daripada nisab. Kalau cukup sama nisab, alah ketambah ada, kena. Walaupun kita pakai juga, mengikut pendapat hak ni lah. Mengikut pendapat ni masih khilaf lagi lah perkara ni. Nak bui tak sebui itu terpulang.